Mesti kau nak boleh agak kan apa benda apa benda aku nak tunjuk kan, sebab aku dah buka topik pasal drone. So kau nak boleh agak lah apa benda aku boleh. So kalau kau nak tahu, aku beli sebiji drone lagi. Drone yang baru rilis bulan lepas. Kira fresh lah ni. Aku try check online dekat Shopee untuk drone ni kan. Tapi sayangnya semua habis stock untuk set yang aku cari. Tak ada kerja lain aku rasa macam ni. Aku cari dekat Shopee, kalau boleh nak cari yang FMC. Kau dah boleh agak kan benda bila aku sebut FMC kan. So sebab aku suka FMC yang bukan pakai motion Q lagi. Dan aku suka pakai remote dah. Aku tak berapa suka sangat pakai benda selain daripada remote. Sebab bagi aku guna remote ni dia macam something yang klasik untuk sebagai pilot drone yang self proclaim. Okay lah. Aku terpaksa cari dekat kedai lah. Memang tak ada pilihan lain. Memang terpaksa cari kedai. Sebab semua kedai yang aku jumpa dalam Shopee semua dah sold out. Tak sold out, harga dia memang boleh tahan lah 18 kadang ada sampai 2000 kan. Lagipun set yang aku cari pun tak jumpa dalam Shopee sebab dah habis. Aku tak tahu kenapa ramai sangat orang beli. Tapi bagi aku nak start balik main drone lah. Okay, so benda yang aku beli dekat kedai. Aku beli dekat Drones Kaki kat Tampoi. And service dia memang tip top. Yang best gila kedai tu. Dan ini dia DJI Neo 2. Neo 2 dah terus sebab nak ambil Neo 1 macam tak berbandoi. Sebab dah lama kan. Dah setahun lebih ke 2 tahun kan. So aku ambil keputusan untuk aku ambil terus DJI Neo 2 lah. Lagi moden, feature dia lagi mantap. Dan dia punya harga pun boleh tahan lah. Dah 18 berapa. Aku ada juga consider nak ambil DJI yang 4K punya. Tapi budget dia agak keras sikit. Tapi sebenarnya beli kat drone kaki ni harga dia lebih kurang je dengan dalam Wain dengan harga dalam Shopee. So boleh lah korang check kedai-kedai drone kaki lah. Untuk maklumat korang, ni semua bukan video sponsor Ni semua aku punya duit sendiri keluar. Habis duit aku semata-mata nak buat konten. Okay, tanpa masa jom kita buka tengok ada apa dalam ni. Sebenarnya aku dah tengok dah, aku dah test dah semua dekat kedai tadi. Tapi aku saja nak bagi korang tengok. Tak ada apa-apa pun. Okay, ni set yang aku beli adalah FMC yang siap dengan DJI punya remote. Remote dia tak silap aku RCN3 lah. RCN3 tak silap aku. Okay, kita buka. Ni layer pertama. Dan ni drone dia. Aku akan buka satu-satu untuk korang walaupun aku dah tengok. Jadi tak rasa special sangat lah. Tapi tak apa, aku tak akan jadikan korang sebagai priority aku walaupun genre yang tak popular langsung. Okay, dalam kotak ni yang aku buka mula ni tadi, propeller 2 biji, RCN3. Macam biasa, siapa yang pernah main DJI, yang main DJI akan tahu dah RCN3. Kat sini kabel charger. Kabel dia C2C lah. Nampak tak? Okay, C2C kabel. Next, charging hub. Ada 3 charging hub dengan bateri dia. Lepas tu dalam ni ada kabel iPhone, USB C to iPhone, C to Lightning. Yang dalam dia manual lah macam biasa. Okay, ni je. Okay lah. Lain tak apa-apa sangat, macam biasa lah, standard DJI punya barang. Okay, jom kita buka satu-satu. Yang ni tak buka lah, prop guard ni. Dia ada label mana untuk tukar dia. Yang warna biru tu kalau kau perasan. Yang ni pun sama tu silap aku ni. AB. Dia cuma silang-silang je, sama je. Bagi aku drone ni macam fun lah sikit sebab dia ada feature macam-macam. Dia ada follow me, dia ada portrait, bagai semua tu lah. So agak fun lah juga. Tapi sebenarnya kurang jugalah sebab dia lebih kepada drone yang kalau engkau tak reti terbangkan drone, engkau boleh main drone ni. Dia punya tahap dia macam tu. Okay, tengok satu-satu. Bateri, kita ada 3 biji, satu lagi dekat drone Azan.
Okay, tak apa. Susah juga nak buka dia punya bateri ni. Oh dia kena pijit tepi juga. Memang payah nak buka bateri. Satu design flaw untuk drone ni aku perasan kan. Bateri dia ni susah gila nak buka. Nampak kau ada klik kat tepi dia. Tapi bila macam ni aku nak try buka ni memang keras lah. Memang sakit lah. Dah macam mana kita nak buka? Remove lift the head. The head ni kita remove. Oh, gitu je. Senang lah. Walaupun, tapi bagi aku macam satu design flaw jugalah untuk DJI. Untuk ni masukkan bontot dia dulu. Boleh bagi masuk belakang dia. Lepas tu tolak. Boleh lah, tapi bagi aku dia macam satu design flaw lah. Okay, bateri ada 2 bar. Simpan balik. Okay, next RCN3. Ni kira siapa yang ada DJI Mini ke apa memang dah familiar dah dengan benda ni. So tak payah cerita panjang-panjang lah. Tak payah cerita panjang-panjang, bazir masa je. Tu je lah. Sebenarnya semua sama je. Sama lah, tak ada beza pun dengan yang DJI yang sebelum ni. Walaupun aku try buat laju tapi memang nampaknya tetap lama juga video ni. Aku tak tahu macam mana lagi nak shotkan dia. Ok, sekarang kita bagi tengok kat drone dia pula. Itu dia. Dah macam apa, mantis. Dah macam mantis lah. Ok, tengok drone ni. Ok, untuk saya ni apa yang aku dapat daripada seller tadi kan, dia kata untuk DJI Neo 2 ni dia ada set dengan receiver. Receiver ni nak pakai receiver ni adalah untuk connect dengan dia punya remote. So maksudnya kalau tak ada receiver ni tak boleh connect dengan remote. Sebenarnya benda ni boleh je main pakai tangan, pakai take off, landing, hand landing semua, gesture semua ada lah. So tapi yalah, kalau korang make drone ni yang set biasa sahaja, yang drone only memang tak dapat yang ni lah. Yang ni korang kena beli, harga dia kalau ikut seller tadi memang dia kata 200-300 jugalah. Yang ni aku rasa kalau ada DJI Mini ke apa boleh je sambung, tak ada masalah pun. Pakai yang sedia ada lah. Okay, so ni dia DJI Neo 2. Okay lah, warna dia warna gelap, jadi okey lah bagi aku. Bagi aku warna gelap ni cantik lah. Tak adalah nampak kotor macam DJI Mini, DJI Neo yang orinya, yang satu DJI, bukan yang tu, bukan kopi yang DJI Mini 1, Neo 1. Bagi aku not bad lah. Jadi tak adalah nampak macam kotor ke, bila korang pegang banyak kali nampak kesan wear and tear ke, nampak okey lah. Dia siap dengan prop guard. Dan ni dia bateri lagi satu dia. Ok, tu dia bateri dia. Overall kalau tengok kat sensor dia ni, nampak tak ada sensor dia, banyak juga sensor dia ni. Depan ada lagi sensor, dia ada hand gesture punya sensor, semua ada lah. Attitude, tinggi, semua ada lah. Jadi function dia macam biasa je, sama macam drone-drone yang sebelum ni. Kalau siapa yang biasa guna drone ataupun drone DJI akan biasalah pakai benda ni. So nanti tengoklah, kalau aku rajin aku akan letak macam video-video yang aku ambil daripada drone ni lah. Apa yang aku tahu, drone ni dia punya kamera dia bukannya 3 axis, dia macam 2 axis. Kiri kanan, tak ada kiri kanan, dia ada atas bawah. Atas bawah, atas bawah, kiri kanan sikit, pusing-pusing je. Atas bawah, pusing, gitu je. Dan dia ada portrait mode lah, portrait mode. So kalau nak buat vlog ke apa, okey lah. Sebab aku pun suka juga main buat vlog benda-benda ini, macam best juga lah. So stay tune lah untuk next video, ataupun kalau aku rajin aku masukkan je untuk gambar ke video aku bukan main lah, aku guna drone ni. Tengoklah berapa lama drone ni tahan sebelum aku terpaksa tolak drone ni. So that's all je lah, tak ada apa-apa lagi. Kalau korang suka boleh subscribe lah dengan channel ni, aku tak kisah dah.